nampak kesamaan antara kita Islam dan juga Buddhism. Ada unsur-unsur kebaikan di dalam dan insyaAllah mohon dakwah, mohon ini ada itu menjadi saya boleh semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul kalau ikut dalam Bible tak pernah pun mengetahui bila hari ini tidak cukup saja. CEO bila banyak berapa punya Tuhan ada. Oh, apa saya punya tak? Dan boleh. Biasa. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Malah kita pergi nak solat asar untuk meeting kebalik kiblat. Punya sampai bawah ni sampai balik kiblat. Kita nak buat lagi. Maralah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang baik. Pada semua pihak terutama ya Bahagian Pendidikan Islam ya, saya pun mewakili sektor pendidikan Islam. Kalau tidak kerana BPI, KPM ia membenarkan kita, maka kita tak akan dapat berdiri di sini, dan juga dengan GDM dan juga Tijari dan semua pihak yang menjayakannya. Jadi dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmi tutup ya program Daurah Mursyid Dakwah ya untuk bilangan kedua 2025 dengan syukur dan dengan rahmat. Baik, apapun terima kasih. Begitulah mujahadah umat yang terdahulu. Wajarlah Tuhan sentiasa membantu bela perjuangan mereka. Kerana bila malam air mata jatuh di aku diri hanya Daurah Mursyid Dakwah